Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, geng. Aku channel. Sebelum tu kita selawat Nabi dulu, geng, macam biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Okay, geng. Pagi ni 23 hari bulan bersamaan dengan hari Isnin, iaitu hari raya ketiga lah. Jadi tak ada aktiviti ni, geng. Aku meneruskan misi mencari ikan tebal pipi episod 73, geng. So lokasi aku macam biasa dekat Kuala Supai. Okay, kita tengok lokasi ni. Jadi aku ingat pagi ni aku seorang ni mancing, geng. Orang lain beraya lagi, rupanya dah ada orang mancing, geng. Dah ada orang mancing di kanan aku. Jadi aku set up 2 batang lah rod aku ni. Aku ingat tak ada orang mancing lagi kan. Orang dalam mood gaya. Rupanya ada juga yang macam aku mancing. Ya. Sebenarnya aku tunggu abang aku, geng. Aku 2 orang hari ni dengan dia. Jadi dia dalam on the way lagi, tak sampai-sampai. So aku dah pacak, aku dah set up aku punya pancing. Dan aku kejap lagi kita buat balingan lah, okey. Udang pun aku dah set up. Udang baik, geng. Okey. Jadi jom, geng, kita buat balingan untuk pagi ni. Moga ini boleh mendatangkan hasil, geng. Tidak mendatangkan penat. Mantap. Ada? Macam motor. Ada dapat? Ada lagi. Sampai ke? Sampai lah. Okay, geng. Aku dah buat balingan untuk 2 batang rod aku. Mantap. Makan je dua-dua ni. Ada yang duduk-duduk. Aku tak tahu mungkin ketam ikan ni. Ada yang duduk-duduk je di kanan. Dia ada bongkok bawah-bawah kat.
Ambil. Basuh tu. Oh. Wah, geng, abang aku dapat tanda, geng. Bang, kiri bang. Kena pancing saya. Oh, dapat tanda, geng. Mantap, geng. Aduh, bang. Ya, abang aku nak, geng. Oi. Oi, kenapa ni? Oi, berdetik pancing, geng. Pancing dah le, mati kat batu. Oi, bahaya ni, kurau ke apa ni ha. Jalan, ikutlah. Kasar ni. Oi, cakap ni. Woo! Mantap, geng, jackpot, geng. Ikan apa ni? Aku tak pernah tengok ikan ni. Ikan galon ni. Oh, mantap, geng. Tunjuk sikit lah. Oi. Mantap, geng. Kasar, geng. Padu. Mampus lagi, geng. Wah, apa tu? Dah bau. Oh, dah bau. Wah, mantap. 3 ekor, geng dah. Daun bau lagi. Mantap. Apa? Aku tengok jalan. Alhamdulillah, geng. Tak ada strike lagi. Masih kumpau lagi, geng. Rumah abang aku dia dah strike 3 ekor lah. Pakai rod pendek rod udang, dia kata rod udang. Aku mancing, dia pakai rod udang mancing depan ni dapat ikan tadi besar. Lepas tu daun bau dengan tanda. Aku haram tak dapat lagi. Tak apa, geng, kita tunggu. Mungkin kejap lagi ikan baru, ikan main jauh sikit. Okay. Mantap, geng. Tu dia. Ini aku. Mana dah mula berlaku. Ada barang nampaknya. Macam ada. Belakang strike, geng. Besar strike. Duri nampaknya. Alhamdulillah, geng. First strike aku, geng. Daripada pagi tadi dah berapa satu baru first strike. Mantap. Okay, geng. Last umpan aku untuk hari ni, geng. Okay. Jom kita buat balingan.
Okay geng, aku dah buat balingan last untuk hari ni. Jadi kita tunggulah. Moga umpalah ni boleh dapat ikan target kita, okay? Mantap. Okey geng, alhamdulillah habis dah aku mancing hari ni. Nasib baik geng, hari ni aku tak kumpau geng. Oh, kau tengok geng, oh. Dia buat keluar ikan dia geng. Tengok geng, dia buat keluar ikan dia geng. Oh, tak ada geng. Mana dia kau? Ikan apa dia kau? Ada? Kau. Oh. Padu geng. Pakai rod pendek geng. Ikan bapak ha. Oh, baik geng, memang besar geng. Anggaran dalam 700-800 gram lah. Terbaik. Nasib baik geng aku tak kumpau. Aku dapat kat Dwi tadi. Kalau kumpau malu aku geng dengan rod pendek. Alah hai. Macam mana rod pendek boleh strike 3 ekor. Aku haram seekor. Dapat satu geng. Alhamdulillah lah dapat juga kan. Walaupun misi aku tak berjaya ni cari ikan terbang pipi, alhamdulillah dapat. Yang penting keseronokkan tu geng. Okay? Jangan tertekan, jangan tension sebab kau tak dapat ikan kalau mancing. Yang penting kita kena happy. Suasana tu yang kita nak geng. Okay. Terima kasih geng kepada korang selama ni sudah support channel YouTube aku. Okay, aku doakan semoga kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat geng. Kita jumpa lagi di next episode InsyaAllah episode 73 geng. Assalamualaikum. Dah apa nak kata? Belagak geng, kau tengok. Aduh. Bye bye.